menziarah makam Ratu Kuning Patani pada tahun 1635 di sejarah dia lah. Jadi Ratu Kuning memerintah 1635 bersuamikan adida bongsu Abdul Jalil. So kita boleh bacalah sejarah ya. Berkaitan dengan Syed Hussein zaman dahulu Kubro adalah berkahwin, Ratu Kuning berkahwin dengan keturunan yang daripada adida bongsu kepada Sultan Abdul Jalil. Okey. So itu sejarah. Assalamualaikum. Hari ini saya sedang berada di Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulau Gajah. So perjalanan kami menziarahi makam Raja Kuning. So kami baca daripada TikTok tu ada masjid yang berdekatan. Jadi kami pun ambillah kesempatan untuk riadah hari ini melawat Masjid Ar-Rahman. Perkarangan yang banyak saikan. Masjid sedang diimarahkan dengan pengajian Al-Quran. So kat sini ada sungai. Ada a lot of fishes that we can't, tak boleh membaca, masya-Allah. So kami akan ke masjid dan kawasan sekitar. Oh, ni kalau jala ni tapi tak boleh. So ini adalah suasana masjid yang sungguh cantik, indah, masya-Allah. Dengan suasana yang sangat-sangat ada batu berukir, innallaha ya'murukum. Ayat Al-Quran ya, diukir pada batu. Itu indah sekali. Saya sebenarnya tidak menyangka di tempat yang agak dalam ni, di Kampung Pulau Gajah, dia ada satu masjid yang ini pun satu lagi batu berukir. Dia masjid yang sebegini indah dan makmur lah. Jadi sebelum kita berakhir, ada lagi dipahat. Ni ada tambatan. It's so beautiful, masya-Allah. Oh, ni banyak ikan lembing. Dari masjid, masya-Allah, sebegitu indah. Dia punya desainnya, menara tinggi. Memang masjid ni sejuk lah. Dia tak ada aircon pun, tapi dia punya ventilation memang very sejuk. Memang rasa sejuk. Adalah kipas besar macam tu, tapi very sejuk lah. Memang mungkin atapnya juga berfungsi lah untuk menunjukkan rumah. Mungkin juga faktor dikelilingi tasik, salah satu lagi lah, as a cooling effect. Oh betul lah nama dia Pulau Gajah. So it is an island lah sebenarnya. Oh now I get it.